Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kebersamaan UMT. Kembali lagi dalam siri podcast 7 hari menuju pilihan raya kampus. Saya, Nadia, selaku moderator anda pada hari ini akan membincangkan tajuk tentang dari undi ke tindakan. Apa yang sebenarnya berlaku selepas pilihan raya kampus. Tapi sebelum kita mulakan pada hari ini, saya nak memperkenalkan dua orang tetamu kita yang bukan sahaja jelita tetapi hebat daripada segi kepimpinan, iaitu saudari Christina Wafiah selaku Bendahari MPP 2024-2025 dan juga saudari Nur Ain Syafiah selaku Esko Tabik Urus Kelab dan Perundangan Pelajar 2024-2025. Boleh tak sebelum kita mula ni, saya nak tanya latar belakang saudari berdua dan juga mungkin boleh ceritakanlah sedikit pengalaman sebagai MPP. Mungkin kita boleh mulakan dengan saudari Christina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepimpinan prihatin, perintis aspirasi. Jadi nama diberi Christina Wafiah binti Syarul Nizam, lebih mesra dipanggil Christina ataupun Kis, merupakan bendahari bagi Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Jadi background saya merupakan pelajar, sekarang tengah pelajar tahun 4 lah, kiranya last semester untuk Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan dan Kepujian. Selama 1 tahun, setahun lah lebih kurang, memegang mandat untuk menjadi bendahari. Pengalaman sebagai Majlis Perwakilan Pelajar ni biasalah ada naik dan turunnya, tapi most of it boleh dikatakan memberikan pengajaran dan juga ilmu yang banyak lah dekat saya sebagai seorang bendahari, memandangkan kita berurusan bukan sahaja dengan pelajar, malah dengan pegawai-pegawai. Kita juga belajar tentang macam mana kewangan dari universiti tu sendiri perlu diluluskan dan sebagainya. Jadi sepanjang 1 tahun ni saya yakin macam-macam lah kerenah dan juga pengajaran yang saya dah belajar sendiri. And mungkin insyaAllah untuk sesi tahun depan boleh jadi bendahari yang lebih baik. Mana kita tahu, insyaAllah kita doakan bendahari sesi depan macam mana. Terima kasih saudari Kis. Bagaimana pula dengan saudari Fi? Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepimpinan prihatin, perintis aspirasi. Jadi hebat MT kita ni, bendahari MPP sesi 2024-2025. MT saya merupakan Esko Tabik Urus Kelab dan Perundangan Pelajar pada MPP sesi 2024-2025. Jadi tadi pengalaman saya cakap, okey. Jadi sepanjang pengalaman ni saya merupakan sekretariat Esko Kelab dan Persatuan lah bagi MPP sesi lepas, dan ni tahun depan ni pula saya bertanding dalam jawatan yang sama, cuma kita memperbaharui. Jadi pengalaman tersebut saya ambil lah, saya kutip daripada sepanjang saya menjadi sekretariat untuk menambah baik dan memperbaharui apa yang kita boleh tambah baik lagi dalam skop Esko tersebut. Dan bagi saya benda ni sangat mengasah soft skill kita, macam mana environment kita, sebab kita di dalam badan kepimpinan ni kita di dalam circle orang yang berkepimpinan, berketerampilan, sangat hebat semuanya. Jadi kita belajar daripada situ, melalui circle situ, dan juga berurusan dengan ramai-ramai orang. Sebab dalam skop kerja saya ni kita akan berurusan dengan banyak-banyak orang lah, banyak-banyak kelab. Begitu juga saya bekerjasama rapat lah dengan bendahari berkaitan dengan kewangan kelab dan persatuan dan sebagainya. Jadi kita berjumpa lah dengan pelbagai kerenah daripada student-student sendiri, tapi kita layan satu persatu lah. Jadi saya rasa baiklah kita mengupas selepas ni. Terima kasih saudari Fi. Baik, kita akan mulakan topik pada hari ini. Pilihan Raya Kampus merupakan wadah demokrasi yang memberi peluang kepada mahasiswa untuk memilih wakil pelajar yang akan membawa suara dan aspirasi mereka. Namun, proses demokrasi tidak berakhir selepas hari pengundian. Apa yang lebih penting ialah tindakan dan tanggungjawab yang diambil selepas pilihan raya melalui pelaksanaan janji, manakala pelajar juga memainkan peranan dalam memastikan kepimpinan yang dipilih adalah berkesan. Baiklah, seperti yang kita tahu, bila pilihan raya kampus ni tiba, ramai pelajar yang sangat excited nak dengar manifesto,
Lepas tu akan berlakunya kan kempen-kempen. Lepas tu adalah poster yang berwarna-warni. Tapi persoalannya, apa yang akan berlaku selepas pilihan raya kampus tamat? Bagaimana pemimpin-pemimpin mereka menunaikan janji-janji dan sejauh mana mereka mampu membawa perubahan kepada kampus? Baiklah, saya nak tanya saudari Kristina. Selepas keputusan pilihan raya diumumkan, barisan baru akan terbentuk. Jadi saya nak tanya, apa proses pertama yang berlaku apabila kita dah pilih calon MPP ni? Okey, jadi bercakap tentang pilihan raya kampus kan, kita macam kita tahu lepas satu sesi dah habis bekerja, mentadbir dan sebagainya, kita akan datang ni dengan sesi barulah yang pelajar-pelajar sendiri dah pilih, yang pelajar-pelajar sendiri dah undi. Jadinya step pertama, it's not about the manifesto yet. Okey, yang paling penting adalah pertukaran sidang tu sendiri, pertukaran sesi tu sendiri, pertukaran jawatan. Sebab saya yakin setiap sesi tu membawa slogan yang berbeza. Macam kami tahun ni keterampilan unggul, maafkan saya, itu tahun sebelum ni kepimpinan prihatin Prioritas Aspirasi, dan untuk sesi sebelum ni keterampilan unggul mahasiswa holistik. Jadinya dia bergantung kepada masing-masing punya sesi, dan saya yakin pertukaran jawatan adalah satu fasa yang kritikal lah, di mana penjawat pula pemimpin-pemimpin ni dia nak beradaptasi dengan jawatan-jawatan mereka, dia nak beradaptasi dengan masing-masing punya tahun pentadbiran. Sebab saya yakin nak susun struktur organisasi ni, nak agihkan portfolio ni bukannya mudah. Bukannya datang saja, menang saja terus saya nak jadi ni. Tidak. Okay, dia bergantung juga dengan level of confidence masing-masing. Macam mana yakinnya anda untuk mentadbir satu-satu jawatan, untuk memegang satu portfolio dan sebagainya. Jadinya kami di MPP, saya yakinlah setiap portfolio tu ada perbezaan-perbezaannya, dan setiap tu ada struggle masing-masing. Jadinya manifesto tu comes second. Memanglah kita dah menabur janji kepada mahasiswa, betul. Tapi saya yakin itu adalah cara satu organisasi tu sendiri untuk menyusunlah strategi mereka, macam mana mereka melaksanakan janji-janji mereka. Jadi saya yakin, alhamdulillah sesi kali ni saya boleh mengatakan kami bangga lah, sebab 99% daripada manifesto yang kami bawakan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi kita akan tunggukanlah nanti MPP punya laporan bekerja untuk satu tahun memerintah. Jadi itu sajalah. Terima kasih saudari Kristina. Apa yang saya dapat simpulkan, selepas pilihan raya kampus berakhir, organisasi kepimpinan pelajar akan melalui proses peralihan kuasa dan penyusunan semula. Pemimpin-pemimpin baharu akan menyesuaikan diri dengan tanggungjawab yang diberikan, dan juga akan membentuk struktur organisasi dan mula merancang hala tuju mereka. Betul. Okay. Semasa kempen, banyak janji-janji manis yang dikemukakan oleh calon-calon. Oleh itu, saya nak tanya saudari Fi, bagaimana calon-calon yang telah dipilih dapat memastikan bahawa janji-janji manis mereka bukan hanya janji-janji semata, tetapi ia benar-benar dilaksanakan? Okey, jadi untuk manifesto yang kita taburkan semasa pilihan raya kampus ni, wajarlah kita kena usahakan untuk jadikan perkara tersebut kan. Sebab manifesto ni janji-janji yang kita akan berikan kepada student-student yang akan menyokong kita juga sepanjang sesi pilihan raya lah. Jadi manifesto ni kita pertamanya dia datang daripada gerakan orang yang bertanding, MPP yang bertanding tu sendirilah. Jadi bagi saya peranan yang pertamanya, gerakan pun belum membantu macam mana update dari semasa ke semasa perjalanan manifesto ni sudah selesai ataupun belum, persiapannya bagaimana. Seterusnya juga macam kita di MPP pun kita bekerjasama, walaupun berada di dalam gerakan yang berbeza, kita memang bekerjasama. Jadi macam baju yang saya pakai ni ialah baju 8 prihatin keutamaan siswa ni, ialah terbentuknya daripada kumpulan manifesto-manifesto yang kami bawakan pada sesi ni. Jadi ada yang kami bawakan bersama-sama untuk dilaksanakan. Contohnya macam untuk sukan kita dah berjaya memberikan inisiatif kepada pelajar-pelajar sukan, memberi bantuan dari segi kewangan. Baru-baru ni kita ada lancarkan kita bagi mat untuk student-student kita combat mattress tu untuk student-student kita training and so on di situ.
juga macam manifesto saya sendiri, saya memang sangat berfokus kepada kelab dan persatuan lah. Bengkel, bagaimana pemerkasaan, bagaimana kemenjadian kelab-kelab tu sendiri dijalankan. Jadi melalui daripada situ, saya dapat fokuskan manifesto saya untuk merealisasikan lah apa yang saya janjikan semasa pilihan raya. Jadi tu saja saya. Kalau saya boleh tambah sikit lah kan berkenaan dengan manifesto ni, saya yakin memang asalnya daripada gerakan FI. Saya yakin memang setiap gerakan tu adalah target masing-masing untuk mencapai seberapa banyak peratusan manifesto yang berjalan. Tapi usai menangnya MPP nanti, kita ni satu. Kita tak ada dah gerakan-gerakan dalam MPP. Memang setiap manifesto tu memang kita kena jalankan. Kita dah bukan lagi satu kepimpinan dua gerakan, tapi satu kepimpinan di bawah satu gerakan, di bawah satu YDP yang memegang takbir. Jadinya saya yakin bila je dah menang tu, kita tak pandang dah gerakan punya pencapaian. Kita pandang kepada MPP tu sendiri punya pencapaian. Betul tak, Afi? Betul. Kami pun melatar belakangkan gerakan yang berbeza dulu. Yang berbeza. Tapi in the end, alhamdulillah lah, boleh je bekerjasama rapat. Bekerjasama. Contohnya macam saya buat bengkel itu, ada juga saudari Kisina mendukung lah melalui bengkel pengurusan kewangan juga. Okay, baiklah. Terima kasih kepada saudari berdua. Apabila undi telah berakhir, ramai pelajar-pelajar ni berfikir bahawa tanggungjawab mereka dah selesai, tapi mereka tak tahu sebenarnya tanggungjawab mereka baru nak bermula. Jadi, apakah persepsi saudari berdua terhadap statement ini? Boleh Fi mulakan dulu? Okey, jadi untuk peranan pelajar tu sendiri selepas pilihan raya. Mereka ingat pilihan raya ni satu canon event lah. Bila masa tu semua nak mengundi, semua nak acah-acah. Kita sendiri kan ada PRU, tapi bukan semua lagi, tapi sekarang semua dah layak untuk mengundi, tapi mungkin semua nak ada pengalaman awal lah untuk mengundi dalam kelompok yang kecil, dalam kelompok universiti ni. Jadi pelajar-pelajar ni lepas je dah mengundi tu, dah habis. Macam tu je. Tapi instead of that, pelajar-pelajar yang bagi saya cakna lah tentang kemenjadian pemimpin mereka sendiri. Sebab mereka pilih pemimpin tu, mereka tak sedar mereka pun bertanggungjawab lah ke atas apa yang mereka pilih tu. Jadi at the end of the day, apa yang mereka mempersoalkan tu, apa yang mereka pilih sebenarnya. So peranan-peranan pelajar ni dia boleh diambil macam kita pun ada menyediakan satu platform untuk pelajar menyuarakan pendapat-pendapat. Kita pun ada satu platform Quorum, Kongres Perundingan Mahasiswa untuk di mana pelajar-pelajar sendiri boleh menyatakan apa yang ketidakpuasan ataupun sebagai satu saluran untuk penambahbaikan dan sebagainya. Jadi melalui platform-platform yang kita sediakan tu, pelajar-pelajar juga boleh membantu menambah baik, menegur lah pemimpin-pemimpin atasan ni. Sebab kita memang memandang semua aspek, tapi kita tak boleh nak menelusuri tiap-tiap aspek tersebut. Okay, jadi bagi pandangan saya pula, pelajar ni mungkin betul lah kata Fi, lepas dia dah mengundi, rasa dah berlepas dah tanggungjawab, so dah boleh condemn freely. Saya rasa tak puas hati, saya condemn je melalui mana-mana platform. Jadi saya rasa itu salah satu stigma yang kita kena hapuskan cepat lah. Sebab bila kalian mengundi, kalian sebenarnya memilih siapa yang kalian akan dipimpin oleh. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang kalian pilih ni, itu adalah tanggungjawab anda. Anda pilih dia lah orang yang akan memimpin anda. Jadinya tapi apa dari segi peranan mereka yang diorang boleh lakukan adalah one of it adalah macam tadi lah, quorum. Diorang boleh suarakan pendapat, maklum balas sebagainya. Yang kedua, apabila MPP kami ni, ada masa kami akan keluarkan tinjauan keperluan pelajar. Yang paling kerap kita tengok adalah akademik lah. Akademik akan banyak keluarkan tinjauan keperluan untuk cuti, online kelas dan sebagainya dari sudut perayaan. Jadinya itu adalah peranan mereka. Mereka tahu untuk condemn, mereka nak cuti, mereka nak belajar online, mereka nak balik rumah. Namun begitu bila tinjauan-tinjauan macam ni dikeluarkan, responnya sangatlah mengecewakan. Jadinya ini adalah perkara-perkara yang kita kena ajarlah mahasiswa supaya mereka ni bersikap lebih bertanggungjawab lah dengan apa yang mereka mahukan, bukan hanya sekadar condemn. Dan yang ketiga, saya boleh katakan ada sokongan aktif lah. Sebab saya yakin setiap MPP sesi dia memang ada cara-cara mereka menyampaikan sesuatu tu adalah menerusi melakukan aktiviti dan program. Jadinya MPP tahun ni kami sangat aktif untuk memberi dan terus memberi. Jadinya selain daripada hanya memberikan makanan, hanya memberikan keperluan-keperluan, program-program juga adalah salah satu
cara kami untuk menyampaikan input kepada mahasiswa. Jadinya mahasiswa ni saya yakin tanggungjawab mereka adalah untuk join lah program-program kami. Tak kira lah daripada programnya atau adalah free, tapi most of it saya boleh katakan program MPP ni adalah free of charge lah, di mana kami membuka ruang kepada mahasiswa untuk bagi aktif. And selain daripada program, kami juga banyak open untuk sukarelawan. Jadi daripada sini mahasiswa saya boleh judge, boleh menghakimi kami setelah mereka join kami punya organisasi, bekerja bergerak di bawah kami. Sebab kami yakin kami bukan bekerja hanya ikut kepala sendiri. Kami memang mengambil rapat lah setiap respon daripada mahasiswa, setiap apa yang mereka mahukan dan sebagainya. Jadinya mereka juga merupakan, saya rasa, mekanisme yang ada imbang lah kepada MPP. Mereka layak untuk judge sekiranya mereka follow rapat kami, macam mana kami mentadbir dan sebagainya. Jadinya dengan ketelusan integriti MPP ni boleh, saya boleh katakan boleh dihakimi oleh mahasiswa, tetapi mereka perlulah juga untuk pergi rapat dengan kami dan juga follow lah setiap apa yang kami lakukan. Bukan hanya sekadar omong kosong dan juga bukan hanya sekadar attack melalui confession dan sebagainya. Itu adalah satu platform yang sangat tak bagus lah bagi kami. So kami bersikap terbuka, kami terima je sebarang komen-komen menerusi PM dan sebagainya. Kami okey untuk menambah baik dan menambah baik, tapi sedih lah bila kami keluarkan tinjauan tak ada respon dan sebagainya. Macam itulah. Kita di MPP ni sentiasa terbuka lah dengan pandangan-pandangan mahasiswa tu sendiri. Contohnya macam kita bagi real life situation lah sepanjang sesi kami ni. Contohnya isu peti ais yang ada di kafe KSM lah. Kita bila orang dah condemn tu, kita tak tahu pun sebenarnya keberadaan peti ais tersebut. Tapi bila orang dah cakap, ni sepatutnya MPP uruskan. Jadi kami teruslah bersiap siaga untuk mengemas. Dan sekarang hari yang sama kan, Fi? Betul. Dan sekarang ni pun peti ais tu kita dah bawa ke rumah rezeki untuk digunakan secara officially untuk bantu student-student kita. Jadi kami ni saya yakin platform-platform yang kami sediakan tu, kami ada buka juga dulu, pernah sekali kami buka platform Google Form untuk mereka menyuarakan pandangan, pendapat apa yang perlu kami tambah baik dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, setiap apa yang mereka sampaikan tu kami cubalah untuk ubah. Contoh macam, saya yakin ini isu paling kerap lah, which is pagar belakang, buka tak on time. Kami suarakan dekat keselamatan. So bila dah ada secara berkala macam tu, kami pun bukannya hanya lepaskan macam tu je. Kami pergi tengok sendiri, pagar tak buka ni. Kita teruslah hubung dengan PTPJ yang bersesuaian. Jadi saya yakin bila kata MPP ni memegang suara terbesar di universiti, kami ni membawa suara mahasiswa, pada sesi kali ni Alhamdulillah kami yakin boleh katakan 90% daripada apa benda yang mahasiswa nak tu kami cuba untuk dapatkan. Kalau tak dapat tu memang kami akan nyatakan apa sebab-sebab tak dapat dan sebagainya. Dan apa segala keperluan, apa segala pertanyaan yang mereka nak tanya tu kami jawab. Alhamdulillah lah. Betul. Saya rasa. Pelajar kena ingat lah, pelajar ni memegang majoriti di UMT ni. Betul. Semua suara pelajar ni bakal didengari oleh pengurusan universiti. Betul, kita stakeholder terbesar kat universiti. Jadi kita ada hak untuk menyampaikan apa yang kita mahukan. Pintu pagar belakang tu saya dengar lah daripada rakan-rakan saya sendiri, NC turun sebab dapat aduan yang ramai daripada pelajar-pelajar. Jadi Alhamdulillah, daripada kita punya tinjauan tadi dengan suara-suara yang diberi, NC sendiri turun untuk memantau. Betul. Terbuka ke tak pagar tersebut. Jadi Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi pelajar pun happy, kita pun senang hati. Terima kasih saudari berdua. Jadi apa yang saya boleh simpulkan kat sini, kita tak bolehlah nak condemn je, tapi kita sebagai pelajar sendiri tak ambil cakna pun dengan memo-memo yang dikeluarkan oleh MPP. Betul. Okey. Bagi segmen seterusnya, ramai calon MPP yang bersemangat semasa berkempen sahaja. Namun apabila mereka menang, mereka baru sedar bahawa ianya tidak mudah seperti yang disangka. Mungkin saudari berdua boleh kongsikan apakah antara cabaran-cabaran kepimpinan yang saudari berdua hadapi selepas pilihan raya? Okay, saya mulakan dulu kan. Okay, bercakap tentang cabaran ni, saya yakin setiap apa kita lakukan kat dunia ni mesti ada benda yang menghalang. Mesti ada struggle yang kita kena go through. Jadinya betul lah, masa berkempen bunyi macam mudah nak jadi MPP, nak buat manifesto sebesar-besar alam. Betul, saya yakin dengan benda tu. Tapi bila kita dah menjejaki alam menjadi pemimpin ni, it's not easy. Especially bila kita nak menguruskan masa. Kita mahasiswa, kita juga belajar. Jadi kita nak menguruskan masa untuk akademik, untuk
tanggungjawab sebagai seorang anak kepada ibu bapa, tanggungjawab sebagai seorang pelajar kepada lecturer-lecturer kita, dan juga tanggungjawab sebagai pemimpin kepada mahasiswa. Jadinya untuk menguruskan masa ni, saya yakin it's quite crucial lah untuk kami adapt dengan perkara itu. Ada masa kami kena duduk kat UMT masa cuti. Itu memang saya boleh katakan one of the biggest struggle lah. Sebab kita pun ada parents yang nakkan kita balik. At times sampai kena soal, kenapa balik sekejap sangat? Tak boleh ke balik lama sikit? Itu antara salah satu cabaran lah kalau nak cakap pasal urusan masa dengan keluarga. Kemudian menjadi pemuka kepada mahasiswa ni, mahasiswa selalu expect yang kami ni 24 jam on the phone untuk reply kepada mereka. Tidak sama sekali. Kami juga kena belajar. Kami juga ada tanggungjawab lain. Mungkin saya admit, saya sendiri pun ada masa yang lambat sikit nak reply WhatsApp. Tapi nak buat macam mana, kita bukannya hanya berfokus kepada phone untuk reply semata-mata. Tidak. Tapi kita cubalah, kita cuba untuk menyantuni setiap soalan-soalan pelajar, setiap kehendak pelajar. Tapi itulah masih juga mendapat orang kata condemn daripada mereka. Tapi tak apalah, kita ambil lah itu sebagai salah satu untuk kita perbaikilah di masa hadapan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua saya rasa adalah untuk kekangan dari segi sumber lah. Contoh macam mahasiswa, kita yakin berkurang 50% daripada mahasiswa di UMT ni datang daripada tabrakan B40. Jadinya untuk kami menyantuni mereka yang seramai itu, bukanlah orang kata kami ni mampu untuk menyantuni 100% mereka yang memerlukan. Tidak. Tapi kami cuba. Kami cuba untuk datangkan sumber-sumber yang baik. Contohnya, kalau katakan nak makanan masa exam, kami sediakan. Katakan nak duit bantuan untuk memulakan pelajaran, kami bawakan mereka kepada PTJ yang lebih orang yang kata lebih menyediakan platform-platform begitu. Kita ada HEPA, kita ada PISM, kita ada UMT Ihsan dan sebagainya. Jadinya saya akan mereka juga menyediakan platform-platform itu. Jadi kami MPP bertanggungjawab untuk perkenalkan mereka dengan perkara-perkara sedemikianlah. Sebab kalau bukan kami, siapa lagi yang nak perkenalkan mereka dengan benda-benda macam tu. Jadi saya rasa itu antara dua cabaran terbesar kami di MPP lah. Pada pendapat saya pula, untuk semasa pilihan raya ni, kita jadi main attention lah. Semasa pilihan raya kampus tu, kita yang bertanding ni, orang sokong-sokong, orang angkat-angkat banner kita untuk menyokong, memberikan sokongan yang penuh kepada kita kan. So pada masa tu kita rasa, oh, aku betul-betul nak menang ni, tapi sekadar tu je. So semasa menjadi MPP ni kita dapat mungkin masa sebelum pilihan raya, kita mempunyai ramai kawan lah yang menyokong-nyokong kita. Tapi ni saya punya pengalaman sendiri jugalah. Sebab saya memegang skop Exco Kelab ni, kita akan berurusan dengan ramai pelajar. Apa yang berlaku ketirisan dan sebagainya, kita akan tepis, kita akan cuba untuk perbaiki, kita akan betulkan. Tapi melalui perkara tanggungjawab yang saya lakukan tu, kita dapat counter back yang macam, kenapa MPP ni buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Dia kawan aku ni. Kenapa dia buat macam ni kat aku? Jadi benda tu pun bagi saya satu cabaran lah untuk kita, sama ada kita untuk melakukan tanggungjawab kita ataupun kita menyantuni rakan-rakan kita. Tapi kita patut berfokus lah kepada kita punya tanggungjawab. Sebab tu peranan kita, tu tujuan kita bertanding sebagai MPP ni semasa pilihan raya. Kita bukannya nakkan nama saja, tapi semasa pilihan raya tu juga kita melaungkan pelbagai mandat-mandat yang kita laksanakan, nak janjikan kepada student, tapi tak jalankan. Tu satu masalah lah. Sepatutnya kita perlu menggalas lah, merasakan satu tanggungjawab yang besar. Dah ada tanggungjawab sebagai student, sebagai seorang anak dan sebagainya, tambah lagi satu sebagai seorang pemimpin mahasiswa yang perlu menyuarakan satu UMT ni, satu universiti punya suara lah, untuk meneliti satu-satu. Macam kita pun tak dapat meneliti satu-satu pelajar tu sendiri, tapi kita mempunyai platform-platform lah untuk mereka menyuarakan, dan kita daripada situ kita meneliti perkara-perkara tersebut. Terima kasih saudari berdua. Baiklah, saudari Kisina mungkin selaku bendahari MPP boleh kongsikan apakah langkah kalau kita ni tak cukup bajet, tapi kita nak laksanakan manifesto-manifesto yang kita janjikan tu. Okey, sebab itulah kami ni di MPP sebenarnya kami berkait rapat dengan pusat tanggungjawab di universiti. Setiap pusat tanggungjawab tu ada bahagian masing-masing. For example, macam tahun ni kami banyak nak laksanakan program-program yang memakan kos yang besar lah. Jadi kalau yang
kalau saudari banyak lihat kami di Instagram dan sebagainya, kami banyak memberikan dana-dana kepada pelajar. For example, kami ada sediakan Air Prihatin. Air Prihatin pula ada Air Prihatin Kerjaya. Air Prihatin Kerjaya memberikan RM250 kepada 250 orang, betul? 250 orang pelajar yang memerlukan, dari berlatar belakang kan sedang menjalani latihan industri dan mendapat allowance kurang daripada RM300. Itu salah satu manifesto yang kami, bukan manifesto, itu salah satu inisiatif yang kami keluarkan yang memakan kos agak besar lah. Itu antaranya. Dan yang kedua, kami juga ada sediakan Air Prihatin Corner, di mana kami sediakan makanan-makanan yang orang kata macam mudah nak didapati. Makanan-makanan yang tengah-tengah malam nak pergi ambil, boleh makan terus, tak ada masalah. Jadinya saya yakin setiap kos yang kami kena consider ni bukannya mudah kami nak cari. Dari situlah kita datangnya PTJ yang hadir membawakan solusi. So antaranya kami banyak berkait rapat dengan HEPA lah, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, yang banyak sokong kami daripada segi apa inisiatif kami nak bawakan. Jadinya setiap apa yang kami jalankan tu adanya sokongan mereka dan adanya solusi macam mana kami dapatkan bajet dan sebagainya. So selain daripada tu, saya yakin stakeholder terbesar di UMT iaitu pelajar sendiri pun sebenarnya dah membantu rakan-rakan anda, iaitu melalui potongan RM10 daripada setiap yuran pengajar masing-masing yang dimasukkan ke dalam tabung amanah pelajar, iaitu tabung amanah MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, vote 65904, di mana RM10 daripada kalian tu digunakan secara penuh untuk kepada pelajar sendiri. Kami memang tak ada langsung menggunakan duit itu untuk kepentingan kami. Sebab saya yakin sewaktu di quorum bilangan 2, iaitu semasa di soalan lisan, saya dah terangkan secara overall laporan ke mana pergi laporan kewangan MPP sendiri, ke mana perginya duit kalian tu. Dan saya yakin boleh katakan banyak yang kami dah bagi sebenarnya ke bawah mahasiswa, daripada segi pemberian inisiatif, pengeluaran kos untuk mengeluarkan bajet kepada kalian, program dan juga program kelab-kelab secara aktif kita bagikan RM1,000 kepada setiap kelab non-akademik. Lepas tu kami juga ada nyatakan kat situ yang setiap penganjuran program yang melibatkan kalian memang akan digunakan wang daripada tabung amanah sendiri. Itu antara salah satu cara untuk kami mendapatkan bajet untuk menjalankan program. Sebab tu kalian jangan hanya menuding jari menyatakan kami makan duit pelajar. Tidak. Kami memang menggunakan sebaik-baiknya, sebab sebelum kami nak menjalankan program pun kami perlu angkat kertas kerja. Sama macam pelajar biasa, kami perlu angkat kertas kerja. Kami perlu explain kepada HEPA kenapa kami nak jalankan program sedemikian. Setiap mesyuarat tabung yang dipengerusikan oleh Timbalan Anak Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Dr. Muhammad Izzadin Muhammad Zain pun memang kami kena soal jawab kenapa sedemikian nilai perlu diberikan dan sebagainya. Jadinya kami tidak pernah, boleh kata tak pernah lah, memang tak pernah langsung cuba untuk pakai duit tu untuk kepentingan sendiri. So tu antara dua sumber yang kami jalankan, iaitu daripada PTJ dan juga daripada tabung amanah. Selain daripada tu, kalau adanya keperluan, kami juga jalankan kolaborasi dengan mana-mana company luar. Macam sebelum ni untuk pemberian bantuan maidam. Betul, bantuan maidam kepada pelajar yang bernilai RM300 ke RM600 sebulan, bergantung kepada latar belakang pelajar. Itu pun di bawah bantuan HEPA untuk kami connect bersama dengan maidam untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Jadinya banyak sebenarnya sumber. Bila jadi MPP ni jangan risau, insyaAllah kalau adanya niat yang telus, niat yang baik untuk kita berikan kepada mahasiswa, mudah jalannya. Jadinya yakin je dengan pentadbiran. Tapi itu saya katakan tadi, kalau adanya sedikit keterisan yang kalian rasa macam, oh kenapa macam ni, boleh saja suarakan. Kami memang willing untuk jawab kenapa macam ni. Macam tu. Terima kasih Saudari Christina. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, pelajar ni tak bolehlah nak orang beri saja. Kita juga kena cuba cari inisiatif sendiri. Okay, seperti yang telah dimention oleh Saudari Christina, pihak universiti terutamanya HEPA berkait rapat dalam urusan melibatkan pelajar dan berperanan penting untuk melatih kepimpinan perwakilan pelajar. Oleh itu, saya nak tanya, ada tak situasi antara MPP dan HEPA yang berbeza pandangan? Jadi macam mana MPP dengan MPP ni selesaikan masalah tu? Silakan Fi. Okay, jadi untuk kita mempunyai perbezaan pendapat lah dengan pengurusan HEPA tu sendiri. Sebenarnya kita bila kita berurusan dengan orang ni, mungkin orang lain pun ada pendapat dia sendiri, kita pun ada pendapat dia sendiri, tapi
mana-mana pun betul, cuma kaedah apa yang kita pilih. Sebabnya kalau contohnya HEPA punya pandangan sendiri, mereka mungkin melihat daripada skop lensa yang berbeza daripada kita. Kita melihat pada lensa yang kita nampak, kita melihat pada apa yang kita capable untuk buat, apa kemudahan untuk student. Tapi mereka ni yang lebih mengetahuilah pengurusan, bagaimana pengurusan universiti itu sendiri berjalan dan berlangsung. Mereka beri pendapat dari sudut yang mereka berikan pula. Jadi melalui tak adalah pencanggahan, dia macam pandangan yang berbeza. Dia bukan perselisihan faham. Kalau perselisihan faham ni kita tak boleh nak go dah. Tapi melalui dua pandangan yang berbeza, melalui skop dan lensa yang berbeza ni, kita boleh mencari satu solusi yang terbaik dan memenangkan kedua-dua pihak. Sebab kita dalam bernegosiasi ni, kita tak boleh nak, at least kita tak lepaskan apa semua yang kita nak, tapi kita dapat apa yang terbaik yang kita nak. Sebab kita pun faham ada perkara-perkara yang tak boleh kita nak abaikan, sebab benda tu apa yang mereka nampak dan mereka beritahu kepada kita untuk ditambah baik dan mencari solusi yang terbaik untuk kita buat yang terbaik lah dalam contohnya program-program yang bakal kita lakukan. Contohnya macam pesta convocation ni, sebenarnya isu tapak konvo tu sendiri pun bertakung airnya. So kita bagi tahulah kepada PTJ yang terlibat tentang perkara tersebut, sebab tempat tu merupakan satu main event untuk program kita yang bakal berlangsung. Betul, program terbesar tahunan yang kita nak raikan. Festival convocation kita yang bakal menjelang nanti. Jadi kita suarakan kat sini tempat orang nak pergi tapi bermasalah. Jadi kita salurkanlah kepada orang yang PTJ yang terlibat untuk menambah baik tempat tersebut. Dia bukannya kalau tak boleh kita terus mengaram, kita cari solusi yang terbaik. Sebab kita pun nak memudahkan pihak kita dan mereka pun nak memudahkan pihak kita, sebab perkara tersebut pun akan memudahkan semua pihak pada masa-masa akan datang. Terima kasih Saudari Fi. Saya percaya kerjasama antara organisasi pelajar adalah sangat penting. Apakah yang akan jadi sekiranya organisasi ini tidak bekerjasama, Saudari Christina? Okey. Andai katalah kami dengan HEPA ni bercanggah, saya rasa memang tak jadi MPP. Sebab kami ni memang bukan siapa-siapa tanpa mereka. Kami boleh katakan begitu. Sebab walaupun kita dah menjalankan pemerkasaan mahasiswa, walaupun kami memegang pemerkasaan mahasiswa, kita hanya mentadbir untuk satu sesi. Untuk satu sesi 1 tahun lah. Tapi kalau tanpanya mereka yang lebih arif tentang universiti, macam mana kami nak membangun? So jadi saya yakin HEPA ni banyaklah menjadi tulang belakang kepada kami, menasihati sekiranya ada sebarang. Mereka juga membantu kami dalam setiap perjalanan program. Jadinya saya yakin kalau tanpa HEPA kami bukan sesiapa. Sebab itulah kami sangatlah rapat dengan HEPA. Kami sangatlah cuba untuk menjalankan hubungan yang baik dengan HEPA, sebab mereka sangat bantu kami. Kalau saya rasa tak jalan manifesto kita kan. Betul. Tanpa mereka. Macam itulah. Mereka ni merupakan, sebab kita di MPP, kita merupakan satu perwakilan bagi pelajar. Kita pula yang kena link jambatan untuk setiap pelajar ni ke pusat tanggungjawab di universiti ni. Sebab betul, kita tak boleh nak menepislah perkara ni, tapi memang benda ni jadi. PTJ ni takkan layan student biasa. Jadi benda tu jadi pelajar-pelajar biasa ni akan melalui MPP, kita pula yang akan suarakan. Contohnya macam bila pelajar-pelajar yang tengah-tengah malam ni tiba-tiba dapat berita ahli keluarga meninggal dan sebagainya, mereka tak ada tempat. Siapa yang mereka nak approach? Kami siapa lah yang mereka nak approach untuk ke rumah dan sebagainya. Bas dah tak ada tengah-tengah malam. Jadi melalui MPP ni kita akan hubungilah PPH dan sebagainya untuk mencari kenderaan untuk bawa student tu pulang. Kita pun pernah di MPP, kita pernah bagi wang tambang pulang ke rumah naik flight tu. Jadi sebab masa tu keadaan maknya tu kritikal. Betul. Jadi kita pun kita bukannya tak dengar langsung suara-suara pelajar, apa keadaan-keadaan pelajar, kita dengar, kita bantu sebaik yang mungkin, sebaik boleh kita bantu menyelesaikan apa yang pelajar tu. Baiklah, terima kasih Saudari Kis dengan Saudari Fi. Saya percaya pada hari ini media sosial memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kepimpinan pelajar. Hal ini saya katakan kerana media sosial merupakan medium komunikasi antara pemimpin dan pelajar.
pemimpin pelajar boleh menggunakan platform digital ini untuk menyalurkan maklumat, menjelaskan dasar, mempromosikan program dan mengekalkan kepercayaan pelajar terhadap kepimpinan mereka. Jadi saya nak tanya, apakah cabaran utama yang kalian hadapi apabila menggunakan media sosial untuk tujuan rasmi, terutamanya jika ada komen negatif? Okey. Tentang penyaluran maklumat melalui media sosial ni, kalau ada tadi soalannya macam mana kita nak kata, betul? Okey. Naratif ni memang datangnya dari semua pihak. Naratif negatif, positif ni memang semua orang boleh suarakan. Tak kisahlah anda dari mana. Kalau anda dari luar universiti pun nak kata buruk kepada kami, boleh. Kadang-kadang dalam organisasi sendiri pun. Ya, betul. Sebab saya yakin media sosial ni power dia besar. Betul. Kita sampaikan mesej tak sampai 5 minit, satu dunia boleh tahu. Okey, jadi macam mana kami nak menangkal isu-isu ni? Jadinya antaranya bila kami dapat sahaja info-info yang macam tu ataupun komen-komen negatif tu, kita try to sit and talk dulu. Betul ke apa kita buat ni? Kita bincang sama-sama. Betul ke apa kita buat ni? Salah ke apa kita buat ni? Kita kira balik mana baiknya, mana datang buruknya. Jadinya kalau betul lah perkara kami buat tu salah dan buruk, kami terima komen negatif tu dan mungkin akan adalah statement-statement yang memohon maaf, statement-statement yang membersihkan baik nama kami. Sebab kita manusia kan tak pernah lari dari buat kesilapan, tak pernah lari dari membuat perkara-perkara yang orang kata luar jangkaan tindakannya. Jadi penyaluran maklumat ni especially melalui media sosial ni, kita kena gunakanlah sebaik-baiknya. Bukan nak kata kami bagus, tidak, tapi itu saya katakan tadi, macam bila kita sampaikan kepada pelajar, ada yang kadang-kadang tak baca pun, ada kadang-kadang tak tahu pun ilmu tu keluar, tapi condemn, cakap tapi tak buat kerja ni. Tapi kita cuba sebaik-baiknya. Sebab kita tahu kita ada media-media platform rasmi yang kami gunakan. Kalau semua nama sama dia, official MPP UMT. Jadi saya yakin bila maklumat disampaikan, kita bukan saja menunggu respon daripada mereka. Kami ni juga sambil-sambil nak menyampaikan kepada mahasiswa, kami juga perlu menjawab soalan-soalan daripada PTJ-PTJ dari UMT. Jadi kami ni bukan hanya mendengar sebelah pihak. Kalau anda kata mahasiswa kata nak, kami pun ada pandangan kami, PTJ pun ada pandangan mereka. Jadinya sebelum keluarkan satu komen negatif tu, fikirkan dulu, betul ke MPP buat ni? Satu. Yang kedua, kalau MPP buat macam ni, apa pandangan PTJ pula? Apa pandangan pelajar lain pula? Apa yang MPP akan kena nanti? So kami ni boleh kata tidak hanya menyebelahi sebelah pihak. Memang kami ni penyuara mahasiswa. Kami membawa suara mahasiswa. Kami memegang satu tanggungjawab yang besar untuk memuaskan hati mahasiswa. Namun begitu, tak semua perkara-perkara yang mahasiswa nak ni betul. Tak semua yang mereka nak ni boleh dijalankan secara terus. Apa pula impaknya kepada universiti? Apa pula impaknya kepada yang lebih besar, itu KPT sendiri. Jadinya contoh macam isu yang baru, bukanlah isu baru-baru ni, maksud isu yang kami sering hadap adalah masalah cuti lah. Macam kenapa MPP tak boleh bagi kami cuti? Kenapa MPP tak suarakan kami nak cuti ni, kami nak online class? Di quorum sendiri kan? Betul, di quorum sendiri pun hari Deepavali. Macam isu ni hari Deepavali, kenapa Deepavali cepat cuti sikit daripada cuti hari raya Aidilfitri dan sebagainya. Kita juga kena fikir setiap takwim kalender akademik yang dikeluarkan setahun sebelum pengajian tahun seterusnya. Contoh untuk tahun hadapan 2025 sesi inilah 2025-2026, takwimnya dah keluar setahun sebelum, masa 2024-2025. So bila macam tu mereka ni akan menyuarakan pendapat usually sebelum mula semester lah, which is dalam sebulan ke 2 bulan sebelum mula semester. So sebelum kami nak tentukan ni boleh ke tidak ni, kami kena bawa kepada Senat. Senat kena bincang, boleh ke tidak cuti ni dibenarkan. Kalau cuti ni dibenarkan, macam mana pelaksanaan PDP, macam mana mereka nak cukupkan jam kredit mereka untuk tahun berikutnya tu. Kalau cuti ni berlangsung, macam mana pula nanti kepada pentadbiran universiti? Adakah pentadbiran universiti pun cuti juga? Itu semua diorang kena fikirkan. Jadi janganlah ingat minta cuti tu semudah ABC, minta je cuti, esok terus boleh cuti. Tidak. Kami memang perlu makan masa untuk menjalankan diskusi yang banyak. Memang diskusi tu bukan di antara MPP dan pelajar saja. Kami juga kena suarakan dekat HEPA. HEPA yang pertamalah. Kami cakap dengan HEPA, boleh tak pelajar nak cuti ni sebagainya? Apa perlu kami buat? So dia kata
hantar surat dekat akademik, jalankan satu diskusi rasmi dengan akademik, pihak akademik. Jadinya itu adalah proses-proses yang kami perlu ambil. Jadi saya harap kepada semua pelajar yang dengar podcast ni nanti kan, kalau boleh pertimbangkanlah semula apa kehendak kalian. Kalau kehendak kalian tu wajar kami jalankan, betul, boleh kami jalankan insya-Allah. Tapi kalau sekiranya ia makan masa yang panjang, tolonglah faham. Memang setiap apa yang keputusan yang kami keluarkan, setiap apa maklumat yang kami sampaikan tu bukanlah orang kata dengan istilah membabi buta begitu sahaja. Kami memang perlu makan banyak sangat proses-proses untuk keluarkan satu maklumat, walaupun sekecil-kecil maklumat yang nak disampaikan. Pros and cons setiap apa yang student tu sendiri minta lah. Dia ada perkara yang mungkin kita boleh laksanakan, mungkin kita boleh tambah baik, macam apa yang saya cakapkan tadi. Sebab macam untuk cuti ni, kalau tak habis silibus, tak habis pengajaran, tak cukup jam kredit dan sebagainya, tu perkara-perkara nanti akan memberi impak sendirilah kepada student di masa akan datang. Betul. Jadi instead of kita bagi cuti secara terus tu, cuti memang tak buat apa-apa, kita bagi satu cara yang lebih sesuai lah, which is kita buat kelas secara hybrid ataupun online. Jadi melalui perkara tersebut memenangkan semua student, sebab online kita boleh kat mana-mana saja. Bukan tak perlu nak berada di UMT ni saja. Benda tu pun kita ada keluarkan tinjauan melalui kita punya akaun media sosial, supaya student tahu yang kita tengah melakukan tinjauan untuk mereka isi, dan untuk kita beri kepada pengurusi universiti. Macam betul. Sebab universiti ni nak buat keputusan, dia memerlukan numbers, dia memerlukan suara. Maksudnya kalau setakat, okey, kita ada contohlah satu tahun akademik kita ada 10,000 orang. Kalau yang isi respon tu hanyalah 500, macam mana kami nak menang untuk membawakan suara pelajar? Sebab itulah sangat penting. Separuh pun tak sampai bilangan pelajar tu sendiri. Sebab itulah kami memerlukan suara pelajar juga. Memang kami ni penyuara terbesar. Tapi kalau tanpa kalian sebagai stakeholder terbesar UMT, macam mana kami ni nak bawakan suara kalian kepada pentadbiran? Kita bukannya hebahkan sekali je kat media sosial. Kita kalau boleh setiap semua hari. Semua platform setiap hari, setiap jam saya rasa kita hebahkan. Dah tak jalan dengan poster, kita buat pula video untuk bagi student lebih faham dengan apa kita punya situasi sekarang ni, supaya mereka faham macam I should fill in the form. Betul. Bukannya sekadar tengok, scroll sahaja. Betul. Jadi sebab sekarang ni kita pun dengan platform TikTok, orang suka scroll, kalau menarik orang tengok, orang dapat lah orang dapat inputnya dan sedarlah I should do this. Then fill the form macam tu. Terima kasih saudari berdua. Jadi para pelajar ni, bila MPP bagi form tu, tolonglah isi ya. Okey. Apakah ukuran keberkesanan kepimpinan selepas pilihan raya bagi pendapat kalian berdua? Okey, pada pendapat saya ni, keberkesanan satu-satu organisasi ataupun hasil kebertanggungjawaan MPP itu sendiri bukanlah diukurnya hanya semata-mata terhadap pelaksanaan manifesto. Kita kena tengok juga apa inisiatif ataupun apa output yang MPP dah bagi sepanjang satu sesi akademik. Kalau nak kata manifesto sahaja, kami bukan mentadbir hanya semata-mata untuk manifesto. Banyak lagi benda lain kita kena punya kata. Tanggungjawab EXCO dan jawatan kita sendiri. Kalau kami ni hanya berfokuskan semata-mata kepada manifesto, habis tu dalam manifesto tak ada tentang kebajikan pelajar, kita kena pandang enteng ke kebajikan pelajar tu? Tidak. So untuk pelaksanaan manifesto ni antara salah satulah ukuran keberkesanannya. Tapi selain daripada tu adalah daripada segi penyelesaian isu, macam mana satu-satu MPP tu menyelesaikan isu, tak kira lah daripada segi dalaman maupun isu-isu luaran yang pelajar-pelajar inginkan. Jadinya setiap penyelesaian isu tu pula kita kena tengoklah adakah hasil daripada perbincangan tersebut membawa naratif yang positif, solusi yang baik ataupun tidak dan sebagainya. Jadi saya yakin itu antara cara-cara kita nak ukur sama ada MPP tahun ni mentadbir dengan baik ataupun tidak. And then selain daripada tu, saya yakin hubungan harmoni di antara MPP bersama MPP dan juga MPP bersama dengan badan-badan pelajar, MPP bersama pelajar sendiri, itu antara salah satu ukuran yang terbesar lah. Sebab kita ni nak serve kepada pelajar, kita nak serve kemahuan dan kehendak-kehendak pelajar. Kalau kami sendiri tak berjaya untuk melaksanakan apa yang pelajar inginkan, maknanya gagallah kami sebagai pemimpin yang menyuarakan kehendak pelajar. Tapi saya yakin bagi sesi kali ni kan, Fi, kan, betul, kita banyak sangat suarakan pelajar. Apa pelajar nak, kita cuba untuk bawakan. Kalau ada yang datang
tengok rapat apa MP lakukan dekat social media dan sebagainya. Kami ni bukan sahaja menjalankan program, kami juga bentukkan jawatan-jawatan kuasa untuk kita rapat lagi dengan pelajar. Contoh kita ada JKM, jawatan kuasa kesejahteraan mahasiswa, di mana jawatan kuasa ni hanya berfokuskan kepada contoh kita ada pula pecahannya infrastruktur. So jadinya kalau ada yang tengok kat Instagram, kita ada buat video jalan-jalan berlubang. Video-video prasarana di UMT tak memuaskan dan sebagainya. Jadi saya yakin itu antara keberkesanan yang baik lah, di mana MPP mampu untuk mengubah perkara-perkara kecil yang mungkin tak dipandang pun oleh PTJ. Contohnya dekat bangunan kompleks kuliah, huruf K tu tak ada. Itu jadi isu dekat pelajar sebab ada orang-orang luar yang datang nak cari kat mana kompleks kuliah, ada kompleks kuliah aja. Itu pun jadi masalah. Jadi kami bawakan perkara tu, sekecil-kecil perkara kepada PPH itu pejabat pusat pengurusan harta pusat pengurusan harta. Jadinya dekat situ mereka pun okey, kami akan repair. So alhamdulillah benda-benda kecil macam tu pun kita dapat selesaikan. Jadi saya yakin apa lagi yang MPP tahun ni tak dapat bawakan, apa lagi yang kami tak berjaya laksanakan. Cuba kita renung balik daripada kita mana perkara kecil macam tu, look at the bigger picture. Apa yang kami dah berjaya jalankan selama-lama ni. Nak mengejar kesempurnaan tu tidaklah, tapi kita cuba sebaik-baiknya untuk dapatkan majoriti apa yang pelajar mahukan. Jadi untuk pandangan saya pula untuk keberkesanan kepimpinan selepas pilihan raya ni, bagi saya kita akan bahagikan dalam 3 skop utama. Yang pertama, macam mana kita nak laksanakan manifesto kita. Yang kedua, tempat kawasan kita bertanding. Macam saya dan Christina, kita bertanding di kawasan fakulti. Dan yang ketiga, jawatan kita semasa di MPP. Jadi tiga-tiga ni perkara yang kita perlu fokuskan untuk tengok keberkesanan betul ataupun tak mereka ni laksanakan dengan baik apa yang mereka pegang. Manifesto terjalan ataupun tidak, fakulti terjaga ataupun tidak, dan yang ketiga, jawatan kita digalas dengan baik ataupun tidak. Jadi melalui tiga-tiga ni, kita pun ada di sosial media, kita ada hebahkan tentang kita punya laporan gerak kerja sepanjang satu penggal ke kita mentadbir sebagai MPP. Jadi melalui situ mahasiswa boleh lihat sendirilah kita punya kepimpinan macam mana, terwujud ke tak apa yang mereka nak. Tu pada pendapat saya. Betul. Sebab kalau bercakap tentang manifesto ni, sukalah saya nak cakapkan sebab kami datang daripada fakulti yang berbeza. Bila MPP bertanding, tak kisah di kawasan umum ke fakulti, kami masih perlu menyentuh di semua mahasiswa, tak kisahlah daripada fakulti mana pun. So for example, yang saya boleh kata kalau kami daripada berlatar belakangkan MPP fakulti ni, yang paling kami banggakan adalah suatu sukan antara fakulti lah. Memang masa tu kita nampak lah di mana kita dapat menyantuni boleh katakan semua atlet-atlet daripada fakulti yang bertanding semasa SAF tu sendiri. Jadinya masa tu lah kita nak beramah mesra, masa tu lah kita nak tahu apa lagi masalah. So selain daripada tu, kalau nak daripada segi manifesto, daripada manifesto fakulti sendiri, ada juga kami bawakan editourism, ASEAN Editourism Leadership Summit. Tapi untuk tahun ni kita perbaharui sikit nama tu, kita kaitkan dengan program ESCOP. Saya tak ingat apa nama penulis, tapi lebih kepada yang kita pergi Tidung baru-baru ni, di mana ada juga pelajar yang berlatar belakangkan beberapa fakulti. Walaupun bunyinya lebih kepada conservation program, tapi kita libatkan juga pelajar-pelajar yang tidak berlatarkan sains. Macam saya sendiri daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik yang mewakili MPP bersama dengan saudara Zaki ke sana, membawakan 5 orang pelajar di bawah tajaan MPP untuk ke Tidung. So itu antara salah satu inisiatif yang menarik lah, memandangkan manifesto kami pun untuk membawakan ASEAN Leadership Summit untuk mereka kaitkan leadership dan juga conservation alam. So saya rasa it's a good initiative daripada MPP sendiri. Untuk inisiatif ni macam-macam lah kita dah sediakan kepada pelajar-pelajar tu sendiri. Tapi kita sebagai manusia ni kadang-kadang memang tak pernah merasa cukup dengan apa pemberian kita beri. Tak adalah saya kata mahasiswa kita tak bersyukur, tapi mungkin bila kita dah beri satu inisiatif tu, tak semua kelompok yang terkena. Tak pun mereka yang tak endah, jadi mereka rasa kecil hatilah sebab kenapa bukan aku. Mungkin sebab kita
kita pun macam saya kata tadi, kita tak boleh nak menelusuri satu-satu pelajar, 10,000 orang pelajar yang ada di UMT ni nisbah dengan 18 orang MPP. Ni pun dah tak berapa 18 dengan ada MPP kita yang dah intern. Tapi syukurlah saudari Christina ni dia intern berdekatan saja di dalam UMT saja sebenarnya. Jadi masih boleh bekerjasama dengan kita. Betul, masih mencuba untuk menyantuni kehendak-kehendak pelajar sehingga ke akhir sesi. Menyantuni kehendak pelajar menjalankan program dan sebagainya. Betul. Jadi melalui situ kita tengoklah macam mana MPP ni cuba sedaya upaya untuk mengenyangkan perut pelajar, mengenyangkan ekspektasi pelajar ni. Macam tadi pun kita ada bincangkan pasal kewangan, kat mana kita nak cekau duit. Sebab kita memang ada sumber kita, tapi di dalam sumber tu kita pun kena belajar untuk menjana. Melalui situ pun kita dapatlah memberi lebih lagi kepada student melalui program-program. Sebab betul. Bila kita buat program, kita memang ada sumber tabung sekian-sekian. Tapi tu kalau kita guna yang tu memang sekadar itu je lah mereka dapat. Tapi melalui kita menjalankan kolaborasi dan sebagainya, pitching dengan syarikat-syarikat luar, jadi kita boleh memberikan lebih kepada mahasiswa tu sendiri. Tapi kita pun bukannya nak show off, nak hebahkan secara terus, tapi melalui situ mahasiswa yang bijak pandai bolehlah menilai sendiri. Betul. Sebab saya yakin pemimpin yang berkesan ni adalah pemimpin yang meninggalkan legasi positif. Betul tak Afi? So kalau kita pun tak mampu nak meninggalkan cerita-cerita baik ke mahasiswa, macam mana lah MPP akan datang pandang kepada kita. So tu kami sedaya upaya untuk meninggalkan nama baiklah MPP sesi 24-25 ni dengan memberikan apa keperluan-keperluan pelajar, apa kehendak-kehendak pelajar dan sebagainya. Bila kita dah set satu benchmarking untuk kita punya sesi ni, kita berharaplah untuk sesi depan ni akan menambah lebih baik lagi lah daripada kita. Kita pun kita sepanjang dalam sesi MPP ni pun kita pun belajar untuk beradaptasi dengan kita punya jawatan, dengan kita punya circle and so on. Jadi melalui situ pun kita belajar untuk memberi juga kepada student ni. In the meantime kita belajar untuk fokuskan kita punya manifesto, jawatan dan sebagainya. Terima kasih kepada saudari Christina dan juga saudari Fi. Jadi kita sebagai pelajar wajarlah mengambil cakna dan bersyukur dengan apa yang MPP cuba suarakan. Jadi kesimpulannya pilihan raya kampus bukanlah penamat kepada proses demokrasi, tetapi permulaan kepada tanggungjawab yang lebih besar. Kepimpinan pelajar yang berkesan bukan sahaja diukur melalui kemenangan dalam undian, tetapi melalui tindakan, kejujuran dan usaha mereka dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa. Setiap pelajar juga perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi sokongan kepada pihak MPP. Baiklah, kita telah sampai ke hujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Kis dan saudari Fi kerana sudi bersama kami pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengarkan podcast ini dan maaf jika saya ada tersalah kata. Saya juga ingin mengingatkan mahasiswa untuk turun mengundi pada 5 November 2025. Jangan abaikan tanggungjawab anda sebagai mahasiswa. Jom turun mengundi. Sekian, terima kasih.